Sejak dasar sukan institusi pengajian tinggi dilancarkan pada tahun 2009, komitmen dan kesungguhan KPT dalam memperkasakan sukan di peringkat IPT kini semakin menampakkan hasil yang membanggakan. Penganjuran kejohanan golf IPT Piala Ketua Setiausaha KPT merupakan sebahagian lagi program utama Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia melalui Pusat Kecemerlangan Sukan IPT yang diselenggarakan oleh Universiti Utara Malaysia selaku urus setia kejohanan. Penganjuran yang bertujuan untuk memertabatkan sukan golf di peringkat institusi pengajian tinggi serta membantu pembangunan sukan golf di negara ini kini memasuki tahun ketiga dengan format 2 sirkit utama. Sirkit pertama pada 9 hingga 10 Februari lalu di Kelab Golf Sultan Abdul Aziz Shah Alam telah berlangsung dengan jayanya. Kini, sirkit akhir dari 16 hingga 18 Mac depan yang menawarkan hadiah keseluruhan RM16,000 di Kelab Golf Seri Selangor Kota Damansara bakal menjanjikan kemuncak cabaran yang lebih getir. Sesungguhnya, kejohanan golf Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia adalah lambang usaha pembangunan sukan KPT. Atlet hebat, KPT hebat, Malaysia hebat. Ayo, bersamalah kita jayakannya. Kejohanan ni saya rasa bagus sebab dapat mencungkil bakat-bakat yang baru daripada universiti ni. Sebab universiti ni sebenarnya bukannya belajar semata-mata lah. So kita nak melibatkan diri kita dengan macam-macam aktiviti lagi. Sebelum ni saya ada ikut tournament lain juga. Tapi yang ni dengan di universiti lain, mungkin yang pelajar-pelajar lain boleh timbah pengalaman.
Saya mengharapkan semoga kejohanan golf Piala KSU KPT ini akan menjadi satu kejohanan berprestij di dalam negara kita ini. Walaupun ini kali pertama kita menjalankan kejohanan ini, namun berdasarkan kepada cara-cara ianya dianjurkan, publicity yang telah kita terima, penyertaan yang telah kita dapati daripada semua IPT memperlihatkan bahawa Piala KSU KPT ini merupakan satu kejohanan golf yang mempunyai potensi yang besar untuk menjadi satu kejohanan yang cukup berprestij. Justru itulah kita percaya dengan kewujudan pusat-pusat kecemerlangan sukan ini dan kejohanan golf yang dianjurkan sebagai salah satu daripada acara sukan, ini akan membolehkan kita menyemarakkan semangat dan juga kesungguhan serta minat di kalangan para pelajar IPT untuk terus melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sukan dan sekaligus akan dapat meningkatkan semula kedudukan dan pencapaian sukan di kalangan para pelajar IPT. Syabas dan tahniah kepada semua pihak, terutama sekali kepada yang berbahagia Datuk KSU KPT yang telah memulakan satu langkah yang sangat penting dan berani ini bagi membolehkan IPT mengorak langkah untuk melahirkan jago-jago sukan golf di tanah air kita. Dan sehari selepas kejohanan golf terbuka Malaysia menutup tirai, sirkit akhir kejohanan golf Piala KSU, anjuran Kementerian Pengajian Tinggi KPT bakal pula mengambil tempat. Ia bertujuan membuka peluang kepada peserta untuk menimba pengalaman daripada pemain bertaraf dunia. Dan setelah berakhir dua sirkit awal di Klub Golf Darul Aman Kedah dan Klub Golf Dalit Bay di Kota Kinabalu, pemain Universiti Teknologi Mara UiTM Muhammad Syafiq Saiful Anwar antara pemain yang menduduki tangga teratas. Sementara Universiti Utara Malaysia UUM mengungguli acara berpasukan menerusi dua pemainnya Muhammad Waifi Yudin Abdul Manaf dan Muhammad Nur Hakimi Cik Ya. Sirkit akhir kejohanan akan berlangsung di Klub Golf Ransang di Rawang 16 dan 17 April ini. Baiklah, terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami di Scoreboard dan juga Nadia, seorang penyelaras kejohanan golf Piala KSU KPT 2011. Mungkin ramai juga yang bertanya KSU itu adalah ketua setiausaha, Piala ketua setiausaha, betul. Dan di sebelah saya ini adalah piala yang mungkin menjadi rebutan. Kejohanan golf Piala KSU KPT ini dianjurkan bersama oleh UUM dan Kementerian Pengajian Tinggi bagi merebut Piala KSU ni yang seperti kita lihat ni, dan dia bertujuan untuk mencari bakat-bakat baru di kalangan pelajar-pelajar IPT sendiri untuk mewakili negara pada satu masa yang akan datang lah. Jadi di sini saya ingin untuk menjelaskan sikit tentang golf yang akan kita anjurkan ya. Cik Tabah. Jadi untuk pada 16 dan 17 bulan ini adalah kemuncak kejohanan Piala KSU ni, dan sebelum dia orang layak untuk ke
kejohanan 16 dan 17 ini, para peserta harus menjalani satu lagi telah pun menjalani satu lagi siri kejohanan, iaitu di Darul Aman dan di Dalit, iaitu kita panggil siri 1. Kita nak bercerita tentang satu kejohanan golf di peringkat IPT, iaitu kejohanan golf IPT Piala Ketua Setiausaha KPT, Kementerian Pengajian Tinggi. Cik Mak Naim boleh ceritakan kenapa UEM ini sendiri dipilih sebagai pusat kecemerlangan sukan untuk golf? Okey, pihak Kementerian Pengajian Tinggi telah menubuhkan 8 pusat kecemerlangan sukan dan salah satunya ialah golf. So, kebanyakan pusat kecemerlangan sukan lain kita kaitkan dengan Fakulti Sains Sukan. Betul. Tetapi di UUM, oleh kerana UUM adalah University Management, so kita letak golf itu supaya selepas ini akan ada kursus-kursus untuk golf seperti golf management. Berdasarkan kepada sarana yang ada, kita telah membuat talent scouting bersama dengan MGA, Malaysian Golf Association, untuk mendapatkan pemain-pemain elit berdasarkan kepada pelajaran mereka dan seterusnya kepada permainan itu sendirilah. Jadi kita dah dapat mengumpulkan untuk semester pertama, tahun pertama ni 9 orang golfers, 5 lelaki dan 4 wanita. Semuanya single handicap. Single handicap. Dan kita tempatkan di asrama sukan di UUM dengan kemudahan-kemudahan penginapan percuma dan segala peralatan kita bekalkan. Dan mereka ini dilatih oleh seorang jurulatih profesional.